Anak-anak ada panggil lah, suruh duduk dengan dia orang, tak lagi menjaga. Tapi Abah cakap, kalau Abah duduk di rumah, Abah nak tidur. Jadi, Abah ada tenaga lagi, Abah boleh lagi buat kerja. Jadi Abah cakap dengan anak-anak, engkau buatlah, uruskanlah kerja engkau orang. Engkau cara hidup kau orang. Abah cara hidup Abah. Besok Abah tak larat besok. Engkau nak ambil lah. Nama penuh Abah Sobri bin Ibrahim. Umur Abah ni lebih kurang dalam 79 tahun lah. Abah dilahirkan di Yan, Kedah. Sebelum Abah buat meniaga popiah ni, sampai Abah kat KL, Abah buat cucur udang, meniaga cucur udang. Meniaga juga lah, dekat Syokit. Abah meniaga kat Syokit, jual cucur udang, jual laksa, mi rebus. Lepas tu popiah ni tak jual, belum ada ilham tu nak jual kan. Tapi dengan keadaan sekarang ni, kebolehan Abah untuk buat popiah, Abah buat lah. Ini saja punca yang dapat menampung hidup Abah. Kan, dapat menampung anak Abah, pelajaran Abah, anak Abah. Jadi, Abah fikir makanan Abah tu boleh buat jualan lah. Jadi, Abah cubalah buat, sampai di Shah Alam, Abah buat popiah, cuba meniaga popiah dekat Seksyen 19. Ini daripada nenek Abah, datuk Abah yang meniaga di Kedah ni. Kemudian Abah masa kecil-kecil memang suka nak makan popiah kan. Jadi suka makan tu menyebabkan Abah minat nak buat. Jadi Abah cubalah, dia tunjuklah dengan Abah apa cara nak buat macam mana kan. Jadi Abah faham lah. Jadi sekarang Abah kata Abah cuba buat popiah. Jadi Alhamdulillah sambutan masa dekat 19 tu sambutannya baik sekali. Masa tahun 87. Itulah mula Abah orang tahu kenal popiah. Tapi Abah berhenti. Tahun 2000 Abah berhenti jual popiah. Jadi orang di Seksyen 19, Seksyen 20 ni orang tak kenal Abah. Orang tahu Abah jual sotong kangkung. Abah jual sotong kangkung dekat restoran Lenggong lah. Dekat sotong kangkung Lenggong pada tahun 2004 hingga 2024-25. Lepas tu berhenti daripada meniaga kangkung sebabkan restoran macam numpang tepi restoran. Tapi restoran tu dah nak dijual. Jadi kami tak dibenarkan meniaga di situ lah. Jadi apabila pakcik keluar situ, pakcik tak tahu apa nak buat untuk menyara anak masih bertenaga lagi, masih kebolehan lagi buat kerja. Abah cuba buat popiah, nama popiah Abah lah. Situlah timbul popiah Abah. Banyak orang jual popiah. Rata-rata ada popiah S. Ali, nama-nama dia orang kan. Macam-macam nama ada popiah kan. Jadi pakcik fikir, kalau aku bubuh nama Abah, masa tu dia ada sikit gelombang politik tentang Abah ni, Abah Kemahyudin dan Abah tu. Jadi di situ Abah kata, Abah cubalah buat nama popiah Abah. Lepas situ timbulnya popiah Abah. Abah tak dapat nak menilaikan, hanya orang yang pelanggan yang dapat menilaikan sedap tak sedap kan. Jadi yang banyaknya pelanggan yang datang tu wanita dan orang tua-tua lelaki yang berumur, banyak yang berumur, banyak suka popiah ni. Tapi orang muda-muda ada yang datang, tapi besok dia orang datang lagi lah. Yang muda-muda tu dia orang belum minat. Dia orang tak berapa nak minat sangat lah. Tapi dia orang, apabila dia orang cuba, dia orang datang lagi. Dia orang datang, dia orang suka. Kalau kita buat pedas hanya bagi orang yang satu gulungan yang boleh. Kalau tak pedas, dia dapat dua gulungan. Anak-anak, orang pertengahan, orang dewasa. Dan orang yang tak boleh makan pedas pun boleh makan. Tapi kalau kita buat pedas, hanya satu kumpulan saja lah yang boleh makan pedas. Tapi ada orang yang suka pedas, kita buat pedas lah. Orang yang suka makan pedas kan, letakkan cilapi. Sedap. Memang sedap. Letakkan potong-potong, letakkan cilapi, insya-Allah memang sedap. Tapi janganlah banyak sangat. Hanya separuh biji sekali dia makan tu kan, maka akan terasa. Memang sedap. Yang pertama, Abah sediakan kulit dulu. Kulit tu Abah bancuh sebelah malam selepas Ansya.
Abah basuh, abah uli-uli dan abah lepas isyak, abah terpaksa simpan dalam 4 jam lah. Kena simpan dulu lah. Kemudian dalam pukul 3, abah akan bangun dan sebelum abah buat kulit popiah tu, saya buat yang apa yang disuruh lah. Kalau kita tumpu terus pada waktu tu, jadi kita rasa bersalah. Kenapa aku tak buat? Kenapa masa yang diberi pada aku kan? Ada masa lebih muda lagi. Yang ketiga boleh buat yang terbaik. Buat yang terbaik dulu, kemudian baru kita buat yang perniagaan dia, roti ni. Itulah kerja abah hari buat masa sekarang lah. Mula-mula abah buat popiah ni, abah duduk depan kedai runcit es Ali. Situ sambutan tak ada. Orang datang untuk beli barang runcit je. Tapi orang pun belum kenal Pakcik Ing, orang belum kenal popiah yang banyak. Biasalah kan popiah, orang tahulah popiah, tapi orang tak kenal Pakcik. Orang tak tahu popiah apa itu pun. Biasalah. Jadi jualan Pakcik tak banyak lah. Belum ada sambutan apa. Lepas tu lama-lama Pakcik rasa Pakcik tak boleh lama di sini lah. Kerana keluarkan modal tapi tak dapat untung kan. Jadi Pakcik terpaksa pindah ke bus stop. Bus stop stesen 20 ni. Dekat depan sekolah kan. Bus stop. Di situ ada sambutan. Banyak orang lalu-lalang itu sambutan. Kemudian awalnya jualan tu bagus. MBC cakap tak boleh berniaga di sini. Kita orang bagi tempat di sini lah. Jadi kita ikutlah apa yang diarah oleh MBC tadi. Kita jual lah kat sini. Kemudian sampai sekarang lah. Pergi jual. Tapi sambutan Alhamdulillah lah. Lebih daripada yang dijangkakan. Nak cakap pun cabaran ni macam cabaran keadaan umur abah. Memandangkan keadaan dia bahawa umur abah dia memang tak sesuai. Anak-anak ada panggil lah, suruh duduk dengan dia orang, tak lagi menjaga. Tapi abah cakap, kalau abah duduk di rumah, abah nak tidur. Jadi abah ada tenaga lagi, abah boleh lagi buat kerja. Jadi abah cakap dengan anak-anak, engkau buatlah, uruskanlah kerja engkau orang. Engkau cara hidup kau orang. Abah cara hidup abah. Besok abah tak larat besok. Engkau nak ambil lah. Itulah cabaran yang ada sebab keadaan umur abah lah. Itu yang dia cabaran yang utama. Jangan kita fikirkan sakit. Kalau kita fikirkan sakit, kita malas nak buat. Malas sakit pinggang lah. Padahal pinggang bukan sakit sangat. Boleh kita lawan ni. Maka tak ada hilang begitu aja. Pernah sakit pada badan tu sakit, memang tak ada sakit. Tapi kehendak kita kan. Semangat kita nak jualan tu untuk hidup, nak makan rumah, nak bayar sewa kan. Makan nak makan. Kadang-kadang tu walaupun duduk 2 orang, anak-anak cucu datang. Jadi kita perlukan kewangan untuk bagi dia orang makan. Terpuasnya macam tu lah. Nasihat abah, kita cubalah usaha sendiri. Apa yang ada kebolehan kita untuk jualan, untuk buat makan kan. Tapi jangan fikir nak makan, kita fikir selera kita juga. Kita kena fikir selera orang. Kalau apa yang kita suka kan, apa yang kita suka, apa yang kita rasa suka, itu kita buat ya. InsyaAllah. Tapi jangan kita ikut orang berniaga, kita nak ikut. Orang tu berniaga air, kita nak buat air. Kalau kita ada kebolehan nak buat air, kita buat. Cari satu kebolehan apa istimewa air kita nak buat. Jangan air terbalang kan, orang jual air balang tu. Dan kita fikir apa yang perlu kita buat barang untuk lebih sedap lagi. Lebih menedapkan selera lagi. Itulah ni. Itu nasihat abah pada orang muda ni. Yang bersemangat nak berniaga, itulah. Jangan fikir fikir selera kita. Kita kena fikir selera orang. Macam mana. Mula-mula abah buka dengan kulit ni kat yang telah abah buat sebelah pagi ni, keping ni. Keping popiah. Daripada sini abah untuk lapikkan bagi keras sikit bagi dia tebal sikit lah. Abah lapik je lah. Sajalah. Tak lapik pun tak apa. Lapik. Kita letakkan sambal dia. Kita letakkan sambal dia. Ini sambal ni normal, tak pedas. Sederhana, semua boleh makan. Kalau nak pedas, kita letakkan cili api sikit lah. Itu lagi sedap, kita letakkan cili api.
Ini dia punya rencah dia. Sengkuang, keret, kacang panjang. Kemudian dimasakkan lah benda ni. Dimasakkan. Setelah masak, setengah masak tu kita angkat lah. Kita angkat. Kita letak udang. Kita letak tahu, kita letak. Nanti tengok dulu macam mana permulaannya. Ini inti dia. Yang kita buat jadi kacang panjang, keret dan sengkuang. Kemudian kita letakkan tauge. Popiah ni sayur saja. Dia untuk kegunaan dia entah sayur saja sayur. Tapi orang Cina suka makan sayur ni. Banyakkan orang Cina yang banyak beli dengan abah tu ni. Taruh udang. Letak udang. Udang ni untuk perisa lah, perasa. Ni kita letak tahu. Bukan kacang ni, tahu. Kemudian nak bagi perisa lebih sedap lagi, kita letakkan bawang goreng. Bawang goreng jangan bawang goreng beli. Kita kena buat sendiri. Lagi sedap lagi ya. Ada rasa dia. Sempurna rasa dia. Cara gulangan dia macam ni. Letakkan macam buat ketayap tu. Macam tu lah. Kita kena letak sebelah tepi ni macam tu. Kita tarik bagi panjang sikit. Supaya dia nampak panjang. Buat besar sikit. Senang orang makan. Macam ni. Kemudian kita letakkan dalam bekas dia lah. Ini untuk pelanggan yang dia order tu lah, customer order tu. Kita letak ni. Untuk satu set. 4 keping satu set. Kemudian minta 5 ke 6 tu, cakap lah boleh tambah lah. Kalau anda, kita letakkan sambal dia lah. Sambal ke atas ni. Kita letakkan bawang lagi untuk perisa yang baik sekali. Untuk mendapat perisa yang lebih baik lagi. Inilah popiah abah. Kalau siapa yang ingin makan popiah abah menjemput, sudah datanglah ke sini. Abah menjaga di sini dari jam 4 hingga 6:30. Habis tak habis, setakat tu je lah. Kerana abah nak kerja untuk maghrib. Kita solat maghrib. Abah buka hari Ahad hingga ke hari Khamis. Hari Jumaat, Sabtu abah tutup. Tapi kalau hari lain datang abah tutup, artinya ada masalah-masalah tertentu. Kesihatan ke, hujan ke. Bila hujan abah tak menjaga lah. Sebab abah pun payung kecil. Tempat pun sempit masih abah ambil sikit saja. Popiah abah ada yang suka, ada yang tak suka. Itu abah tak dapat nak cakap lah. Itu pulang pada anda semua lah.